Hi guys. Hello. Welcome to our channel Bora Apa Podcast. Biraman here. I'm Ino. Okay. Wih, babe, cantik sikit baju. Cantik juga baju. Mana je beli dah? You mana beli? Okay guys, tak ada lagu raw Cantik kan? Cantik kan? Okay, baju kita disponsor oleh Drum. Di mana-mana shopping mall pun ada. IOICT Mall ada. Okay. Oh, you ada. Yes. Cantik kan? So korang, siapa nak, korang boleh cari dekat IOICT Mall. Boleh pergi terus Drum. upload korang. Drum. Cantik kan? Cantik. Okay, so kita Sambung. Okay. So kita boleh sambung untuk next next podcast Part 2 lah. Okay, last hari tu kita borak pasal apa? Atas pokok Oh, weh. 3 hari. Ni I tunggu dah. Alamak. Aduh, you sangkut dah hari tu. Buat orang tertanya betul tak? Aduh. Okay, sekarang ni I nak tanya. Okay. Hari tu you cakap you duduk dekat dalam atas pokok 3 hari, babe. Kau buat apa dengan tak sedar? Aduh, kau nak ikat dengan hantu ke apa tu? Okay, actually yang 3 atas pokok yang 3 hari tu sebenarnya accident. Yes. Accident, babe. Ya, Macam mana boleh accident tu? Masa tu I koma, babe. Koma. I koma. I accident, so I accident jalan sini. Lepas tu ni jalan sini. So masa jalan sini tu You naik apa? masa tu naik motor ramai-ramai dengan kawan. Tapi masa kawan I yang depan yang bawa tu dia lumpuh. I je tercampak. Sebab kita orang termasuk dalam kereta. Macam mana dia boleh accident? Maknanya you duduk belakang lah, kawan ni bawa. Macam kereta tu dia brake emergency dekat tengah-tengah highway. I see. So kita orang laju kan time tu kan. Lepas tu apa jadi? Time tu biasalah budak-budak raya kedua Merdeka time tu. Masa tu umur I 15. Ush, ingat siap date. Ingat. Betul? Tapi I ingat time I pergi je. Time I kena tu I tak ingat dah. Lepas tu macam mana boleh naik atas pokok? Lepas Okay, ni I tak ingat apa-apa cerita ni. Ni semua kawan I yang ceritakan balik dekat I. Okay. Sebab I langsung tak ingat apa-apa. Even I accident pun I tak ingat. Okay. Time tu. Okay, cerita dia macam ni. Kan jalan sini dah termasuk dalam kereta tu kan. Tercampak lah I tercampak tapi I dekat gaung dekat atas pokok 3 hari. Masa tu kawan I semua tak jumpa I langsung. Weh, lepas tu Polis pun tak jumpa. Semua orang tak jumpa I time tu sebab I kat atas pokok. maknanya diorang ingat you dah hilang daripada radar Masa tu I pakai helmet. Visor tu dah terbelah 2. Dia tersangkut sebab tu hidung I patah. Saya ingat sikit. Sebab tu ada bekas. You nampak kan ada bekas kan kat sini kan. Okay. So dia tersangkut. Macam mana diorang boleh jumpa you pula? Siapa yang jumpa you? Okay, bomber yang jumpa I. Maknanya? So once bomber pacak tangga tu kan, kawan I yang nak ambil. Kawan I request dia yang nak dokong I daripada atas. Bukan yang lumpuh tu, kawan lain. Kawan lain lah. So dia ambil I kat atas. Masa tu dia cerita dekat I, dia angkat I. Masa tu peha I patah 3, terbengkalai macam ni, babe. Masa dia tengah ni. Ya Allah, babe. Maknanya you memang tak sedar langsung lah time tu. Memang you dah koma masa tu. Memang dah koma dah. Tak ingat. Tak tahu apa. Memang tak tahu apa. Okay, faham. I naik court after I bangun daripada koma. I koma 2 bulan. 2 bulan 2 bulan. 2 bulan around 2 months kot. Ke sebulan lebih macam tu. I tak ingat. Okay, lepas tu I bangun daripada koma. Ni kawan I cerita masa I koma tu wayar penuh kat badan. Doktor sempat pasang besi kat dalam peha I, apa semua. Semua sempat lah. So I bangun-bangun daripada koma tu, kaki I dah terpacak macam ni lah. Mama I tengah cium dahi I. Masa mama I cium dahi I tu, you mesti blur kan masa tu? blur gila. I bangun, I buka mata, I macam siapa ni? I macam tu. Lepas tu mama I terus panggil doktor lah. Mama I dah panggil doktor apa semua. Lepas tu doktor datang. I kena diagnose amnesia. So maknanya you banyak lupa lah. Sebab rupanya I punya retak Tengkorak I kat belakang ni retak. So dia sedut I punya darah beku penuh kat belakang ni. Sebab nasib baik helmet tu tak tercabut. Kalau helmet tu tercabut, I out. I'm very out. Tak ada. I dah tak ada dah. Nasib baik ada rezeki lagi lah daripada situ kan.
dalam koma tu. Weh, apa sebenarnya nak tanya ni? Apa yang jadi sebenarnya dalam koma? Apa yang you fikir? Ataupun you macam rasa macam you tidur ke apa ke? Yes, dia macam tidur yang mimpi. Tapi mimpi tu kita tak ingat. Cuma I ada ingat kalau I masa dalam koma tu I hanya mimpi daripada I lahir sampailah I meninggal. Tapi I tak ingat macam mana cara dia, macam mana. Maknanya dalam mimpi you koma tu menceritakan kisah hidup you daripada awal sampai you meninggal dunia. Yes. Sebenarnya I dah tahu dah kisah hidup I macam mana, tapi I tak ingat. Faham tak? Itu dalam koma tu masa tu. Maknanya you masa tu tak tahulah sebenarnya you tengah koma. I tak tahu. Maknanya you memang fikir masa tu you tengah mimpi ke apa? Ataupun I tengah macam tengah you tahu dia macam sama-sama. I tak tahu pun. Maknanya dalam mimpi tu yang you rasa yang macam you ceritakan, yang you ingat kisah hidup you daripada awal sampai akhir. Masa tu you ingat tu benda tu real ke? Betul? Yes, masa tu I macam dekat situ. Ush. Macam tu I tengah lalui. You faham tak? Faham. So dia macam tu. Bila I bangun tu, I macam apa benda siut aku fikir tadi. Macam tu baru takut. Tapi I lupa. So macam I punya macam study ke apa kan, half of that I lupa sebab I ada amnesia. Faham tak? Maknanya apa-apa ada yang you ingat, ada benda-benda ada benda yang ingat, ada benda yang I tak ingat. Faham tak? Tu Alhamdulillah lah. Tapi I masih okay. Cuma I kena pakai tongkat lah kan sebab pura pantai 3. So tapi sekarang dah okay dah. Tak perlu tongkat ke apa ke. Sekarang Alhamdulillah semuanya everything's okay. So I terus ajak, lepas I bangun tu, I terus ajak my mum pindah KL. Sebab masa tu nak cari peluang kerja yang better lah. Sebab masa tu umur I pun 15, dah nak sambung study. So I pun dah nak sambung study. I pun ajak my mum pindah KL sebab I nak masuk study masa tu. So I kenalah cek duit betul. So you pindah KL mana babe? First kali I jejak adalah Kajang. Kajang lah. Maknanya Kajang. Tempat you memang starting daripada Kajang lah. Kajang, yes. Faham. So kat Kajang tu I bekerja lah dekat situ sambil study. So I start. Masa tu umur you berapa babe? 15 lah. Yes, 15. Maknanya you 15 memang dah dekat Kajang. Okay, 15 dah dekat Kajang. So I study dekat situ juga, area situ juga. Lepas tu masa umur 15 tu I bekerja lah. I tolong lagi my mum. Lepas tu ada benda juga yang jadi dekat I time tu. Apa jadi babe? Masa tu ada orang nak rogol I. Time tu bila? Umur 15 tahun. Macam mana boleh nak kena rogol babe? Masa tu I banyak betul you punya ni. Masa tu I tengah tidur. Lepas tu ada orang nak rogol I. Tapi I tolak lah dia. I memang kasar kan time tu kan. Nak tidur? Maksudnya tidur kat mana tu? I tidur kat bilik lah masa tu. Lepas tu I tolak. I tolak. Lepas tu I lari. I keluar. Lepas tu I terus. Siapa orang tu? Adalah orang terdekat jugalah. Orang terdekat juga? Orang terdekat jugalah. So I macam tapi Alhamdulillah I tak ada apa-apa. Sebab I memang kasar. Faham. Maknanya apa yang dah jadi dengan life you yang sebelum-sebelum tu, yang dengan childhood you macam tu. And I ingat lagi yang you cakap yang ada macam orang tepuk you punya ada orang tepuk bahu I. So daripada situ yang you rasa macam okay, inilah semangat baru aku kan. Macam betul tu. So I keras. I memang kuat gila time tu. So that time you boleh you rasa macam okay, aku boleh tempuh lah semua ni kan. Macam tu I tempuh je time tu. I memang gerak lah. Lepas tu you tak pergi report ke apa ke babe? Tak ada. I tak ada pergi report. Sebab I rasa macam I tak perlu kot time tu. Sebab I tengah busy untuk study I dengan kerja. You faham tak? Bila I nak kerja dengan study, bila I study tu mestilah nak kena ada duit. Faham tak? So I memang fokus untuk kerja lah. So I memang tak fikir benda tu sebab aku dah kuat dah. Okay, faham. Ke you rasa macam tak apalah, mungkin you terfikir juga pasal orang terdekat tu, ataupun you fikir pasal orang lain juga. Yes, one off. Kan? So, I fikir macam tu lah. Sebab orang terdekat. So faham. I macam tak nak besarkan benda ni. Sebab tu I tak nak mention. Faham. So, tapi you ada nak bagi awareness kat orang lain kalau dia jadi macam tu, apa patut dia buat? Ino sarankan dekat korang semua Kalau korang kena benda sama macam Ino kena, tolong jangan duduk diam. Jangan jadi macam Ino.
tolong jangan jadi macam Ino. So better korang korang pergi. cerita, korang patut pergi cerita dekat someone yang you should cerita lah. You should cerita. And then korang kena pergi terus buat report, jangan duduk diam. Yes. Umur Ino Sebab 15 time tu. Sebab tak siapa yang boleh buat macam Ino buat. Ino dia rasa macam okay, aku boleh adapt benda ni. Sebab semua orang lain-lain lah orang kata kan. Lain-lain. Ada yang tak berani nak buat macam tu tak kan. semua orang yang kena tepuk bahu macam Ino. Tak semua orang yang kena tepuk bahu macam Ino. Macam Ino dah kena tepuk bahu sampai sekarang impact Korang nak tahu cerita tu, korang kena tengok tengok yang first podcast tu. ada orang tepuk bahu Ino. Terus impact sampai sekarang Ino. Kat sinilah saya. Jangan lupa tengok. Okay, Okay, lepas tu sambung. Lepas tu I teruskan kerja. I biar je. I hadap je benda tu. I teruskan hidup I macam biasa. Sampailah I dah umur besar. Dah besar lah. So dah besar tu I start kerja macam biasa apa semua kan. Tapi my mom still duduk dengan you lah masa kat Kajang tu kan. Your mom ke my mom? Your mom. You tadi cakap my mom. Sorry. Your mom. Mak kita sama. Your mom. My mom. Okay, my mom masa tu duduk kat Kajang juga dengan I. Okay lah. So maknanya your mom masa tu kerja lagi tak? Ataupun kerja jugalah. Kerja. Dalam masa yang sama semua memang still kerja. Yes, semua kerja. Kakak I semua kerja. Kita orang semua kerja. Faham? So bila kita orang bekerja, kita orang ada duit sendiri. So boleh buat apa-apa yang kita orang nak kan. Betul. So memang kita orang take care of each other jugalah. As usual macam daripada kecil. Okay, so dah besar. I pun dah bukan under 18. I pun dah umur 18. 18. Oh sorry, 18. Umur I masa tu dah 18. So I pun start kerja. At first I dapat kerja bank lah. Tapi sebabkan bank tu kena pakai staff. Pungut lah. So I bodoh gila time tu. So I suka fashion. Tengoklah baju I pakai sekarang. Tengok baju I pakai sekarang kan. Kau jangan macam aku. Faham. So I memang suka fashion. Tapi you rasa macam okay, tak, aku rasa aku kena jadi diri sendiri. Aku tak boleh kat tempat ni untuk aku kerja macam tu lah. Sebab I takut I tak lama pun. Okay, faham. Tapi sebab kita nak kerja lama kan. Yes, bila kita nak kerja lama, so kita macam I minat benda yang I buat, I akan buat benda yang I minat. You faham tak? So I pergilah satu IOI City Mall masa tu baru buka. I pergi cari satu persatu dekat shopping mall kat situ. Okay, cek kerja lah. Cek kerja. I beranikan diri seorang-seorang pergi cek kerja je. Okay. You memang selalu seorang-seorang kan babe? I memang selalu seorang-seorang. Sampai sekarang I suka seorang-seorang. Alamak. Ni personal babe. Okay, okay. So I pergi cari kerja seorang-seorang dekat shopping mall. And shopping mall baru buka satu IOI City Mall. So I kerja kat situ. I mula kerja dekat Royal Sporting, apa benda lah nama tu, Sport punya. Sport punya. Tapi tak lama lah sebab kerja dia masa tu first retail I kerja. Royal Sporting House RSH, betul. So memang barai gila. So I tak lama, I kerja sebulan je. Tak pernah I kerja sebulan sebab I kerja cyber cafe pun 4 tahun. 4 tahun before tu. Lepas tu sebulan, so I caw. I pergi pula. Bila kita kerja kat retail, kita akan ada geng-geng. Betul. So geng cakap, weh, kerja ni okey tu, gaji okey, apa semua. Okay, I pun pergi. Gerak, I pergi Brad Pack. I kerja kat Brad Pack tu selama setahun. Memang I minat gila sebab fashion. Kan? Fashion apa? Kasut Supra, bag Herschel. Kasut Supra, suit legend kan? I jual Supra bag. Bag Herschel. So I kerja kat situ. So I kerja. Memang I minat fashion sebab masa kecil-kecil I tak dapat beli semua benda tu. Even raya pun I tak beraya weh. I tak ada kampung pun kat Malaysia. Faham. So memang I nak cari tempat kerja yang macam I boleh fashion. Sebab I memang minat fashion daripada I kecil lagi. Sebab kita tak mampu nak beli, kita tak dapat nak beli benda tu. So dah besar ni lah kita nak achieve semua tu. Yalah, betul. So I start from retail lah. I start from retail. So I kerja kat backpack. I dapat beli backpack yang Herschel. So I rasa macam wow gila. Sampai sekarang I pakai backpack tu babe. You bayangkan daripada umur I berapa tu, 19 tahun sampailah sekarang. You rasa kerja yang starting from 18 tahun sampailah
tahun ni I pakai lagi beg Herschel tu. Oh, so maknanya memang you betul-betul ni minat Minat. I memang minat dengan fashion. Backpack yang Herschel tu pun cantik. So maknanya you bila bekerja, starting bekerja kat situ, you baru rasa macam aku ada duit. Maksudnya aku ada duit lebih lah. Bila aku ada duit lebih kan, aku boleh buat apa yang aku nak. Betul. Contoh aku nak pergi travel ke, sebab I nak travel. You faham tak? Bila kita travel, kita baru buka mata minda semua. Buka mata minda kita boleh more matang lah, more mature lah. Kan. So I pun macam okay, tak apa, simpan duit. Simpan duit, pam, I dah. Berapa lama babe you kerja kat situ? Backpack tu setahun lah. Lepas backpack tu baru I masuk Vans lah. First principal boutique in Malaysia. Dekat mana? Dekat IOI juga, same place juga, same mall. Lepas tu bila I dah kerja apa semua, adalah something happen juga dekat I. After I umur 19, umur I, okay kita skip lah sebab yang ni I memang struggle kerja lah. Kerja and ada something bad happen lah dekat I masa umur I 19 tahun. Bukan, no, umur I 23 tahun. Okay, apa yang jadi dekat life you tadi? Yes, yang ni lah yang I jumpa mak angkat I tu. Time tu I hilang orang yang I paling sayang lah. Itu yang umur you 23. Ya. Maksudnya orang yang you sayang tu sayang sangat-sangat lah. Dia macam someone yang betul-betul kita punya partner lah. Faham, partner jugalah. Partner I lah. So I macam hilang secara tiba-tiba. Mungkin sebab jarak jauh kan, masa betul yang memisahkan lah. Ya, betul. So sangat-sangat benda tu sangat-sangat efek dekat, trigger sangat-sangat dekat I punya mental health. Faham. Masa dia trigger tu, you tahu tak, I memang teruk sangat-sangat. I hari-hari nak terjun daripada tingkat 27. Hari-hari. Mesti orang tu orang yang betul-betul maksudnya macam ada dengan you lah kan. Yes, dia betul-betul ada dengan I. I lost teruk time tu. I lost gila-gila. Hari-hari, nasib baik mama ada tau kat rumah tu. Bukan mama je ada budak-budak lain juga yang duduk dekat rumah. Satu rumah dengan I. So masa mama ada tu, mama tolong I. So you tahu tak, I punyalah stress. Sampailah jumpa mak angkat I yang I cerita dekat first episode kita punya podcast. Okay, yang first episode yang tu I cerita tu, okay, ni lah dia. I jumpa mak angkat I pergi dinner and dia tegur I ada sakit apa semua. So I macam tak boleh jadi ni kan. I menangis. I cakap dengan mama, I tak nak duduk di sini. I tak nak duduk kat Malaysia. I tak boleh. Sebab I terlampau sakit sangat. Sakit sangat-sangat. You faham tak? Lepas tu, kiranya you maksudnya yang apa yang jadi that time tu, itu je lah yang boleh you sharekan. Ya. Boleh sharekan lebih-lebih lah kan. Tak boleh. I tak boleh share lebih-lebih. I minta maaf. I tak boleh share lebih-lebih. Yalah, mesti impact sangat kan benda ni. Impact sangat-sangat. So memang I teruk sangat time tu. I just boleh share sebab ni berkenaan dengan kita punya mental health. Memang efek sangat-sangat kalau kita hilang orang yang paling kita sayang. Kita sampai nak terjun. I sampai tak fikir apa. I nak terjun. Lagi pun umur I 23 time tu. Terjun daripada tingkat berapa doh? 27. Hari-hari date. You bayangkan berapa lama tu I macam tu. Lepas tu sampailah I dah tak tahan sangat kan, I bagi tahu mama I kan. Lepas tu I cari. Mula-mula I nak pindah London, rumah atuk I. I nak pindah London kat rumah atuk I, tapi atuk I rumah full. So I nak pindah pula Bali, rumah adik mama yang bongsu. Tapi dia pula ada masalah tentu, so tak boleh. So I kena cari juga dengan diri sendiri. Memang tak boleh nak duduk Malaysia habis. Memang tak you boleh. Nak belah, lari daripada semua benda. Masa tu you nak lari daripada masalah je lah masa tu. Bukan masalah je lah, dengan semua orang. Semua orang. You nak lari even semua orang tak ada buat hal dengan I. Tapi you nak sendirilah. I nak sendiri. Faham. Betul. I nak build balik new life. You faham tak? Sebab I dah teruk sangat time tu. Even orang-orang yang terdekat pun dia hanya mampu tolong teman I apa semua. Tapi yang dalam ni I seorang yang kena tolong. Betul tak? So I seorang. So I tak boleh nak kacau kawan-kawan yang terdekat ni. Kawan-kawan yang terdekat ni pun diorang ada life. I tak boleh kacau diorang hari-hari. So I memang kena build balik new life. So I migrate dekat Korea. You pergi Korea? Yes, I pergi Korea. Before PKP, I pergi Korea. 2019 bulan 11, I pergi Korea. I migrate kat sana sampai 2 years lah. 2 tahun. So 2 tahun I kat Korea tu. You buat apa doh kat Korea? Kerja lah? Time tu, okay, kat Korea, I kerja macam-macam kerja. I kerja berkebun.
Kebun apa? Kebun bawang. Bawang besar ni tau, bawang Korea. Besar ni. You bayangkan you tarik bawang tu daripada bawah tanah. Berapa jam tu sehari Cangkung. kerja? Berapa jam tu sehari kerja? Kalau keluar, selalunya dalam pukul kadang 5.30 pagi. Kadang-kadang kalau kita OT sampailah pukul 5 petang, 6 petang. Berapa jam tu? 12 Panas habis. Dekat ladang 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 dia pula memang batas dia memang panjang-panjang. Batas satu batas kita seorang. Memang nasib baik tak buasir lah tu je. Ush, ya doh. Sebab cangkung kan. Lepas tu lagi kerja apa lagi pernah kerja kat Korea? Kontraktor. Kontraktor juga apa doh? Kat pasir tu. Ush, maknanya balik Malaysia boleh buat rumah sendiri lah. Tak adalah sampai buat rumah babe. Angkat pasir tu je, angkat pasir. Lepas tu I kemaskan macam shopping mall yang baru nak buka macam JPO, GPO semua tu. Mitsui outlet tu. Shopping mall besar tu, yang outlet tu lah. I akan buat macam mana dia punya cermin-cermin tu kita tak boleh, kalau macam ada cat-cat terlebih ke apa. You kena clearkan semua benda tu lah. Yes. Lepas tu angkat pasir, kemas apa semua macam tu lah. Maknanya you kemas tempat tu lepas orang tu dah ni lah. Macam tu. Okay, faham. Cuci sekolah time winter. Sebab masa tu PKP tak boleh balik Malaysia, so I memang stuck kat sana. Faham. So bila I start dekat sana, I cucilah sekolah kat dekat Korea sana. Cuci sekolah sampai tangan I biru-biru sebab winter kan. Sejuk kan? Sejuk sangat time tu. I memang barai gila weh time tu. Barai sangat-sangat. I tak pernah kerja barai macam tu. Tapi itu bagus dia kerja barai macam tu sebab apa tau? Sebab mental aku tengah barai. So that busykan diri dengan kerja macam tu lah. Bila kita busykan diri dengan kerja yang sangat barai ni pula, dia okay ni mental. Ni kerja yang barai. Dia lawan. So mental I tu dah jadi kat bawah. Tapi sebelum I kerja barai tu, setiap pagi pukul 3-4 pagi I akan bangun menangis. Sebelum you start kerja lah. Baru sampai situ lah. Baru sampai situ. Masa tu memang I teruk gila juga. Setiap pagi pukul 3 pagi I bangun menangis. Tak boleh tidur. Memang teruk sangat time tu. Lepas tu bila dah start kerja, dia memang lawan mental I. So I macam I kerja. I kerja. Last kali I kerja macam technician dekat kilang emas mulut sebab PKP time tu. Time tu I adalah visa pekerja Visa pekerja sana lah. Lepas tu I ada je beli tiket flight balik, nak balik tapi tak boleh. So I macam okay, aku cuba juga. I cuba pula 2021. I pergi 2019 kan. 2021 I pergi balik beli tiket flight. Dapat. So I balik bulan 4 2021. Bila I balik 2021 bulan 4 tu, I ingatkan I dah okay, aku dah okay ni, aku dah sihat. Daripada mental health ni. Okay, lepas tu? Aku dah sihat. So I balik. I jejak je Malaysia. Dekat luar airport. I rasa macam aku dekat mana ni? Aku dekat Indon ke ni? You faham tak? Maknanya you tak boleh terima lagi lah nak balik Malaysia sebenarnya lah. You tak ready lagi lah. Tak ready lagi sebenarnya. Tapi I dah balik tu tentu. Lepas tu apa jadi tu? I dah balik. Pasport I pula dah nak mati tentu. Memang tak boleh keluar. Lepas tu Malaysia pula tak buka lagi tentu. Malaysia pun PKP masa tu. I macam aku tak boleh lagi siu. I kena kuarantin pula 2 minggu. Ya Allah. You balik je you terus kuarantin kan. You kuarantin kat mana masa tu? Hotel Istana. I kena kuarantin pula. Time I dekat Hotel Istana tu I barai gila weh. Menangis macam orang gila. Tak betul. Lepas tu dah keluar daripada Hotel Istana tu, I cari sewa rumah. I buka satu rumah untuk sewa rumah. And then I sewa babe. I baru masuk rumah tu babe, I dah macam orang gila babe. I dengar bisik-bisik orang bercakap dengan I. Time tu lah yang I kena. Yang sampai 2 bulan I cakap pun dah sakit dada dah. Yang I teringat bulan. Yang sebelum pergi hospital tu kan. Ya. Sebelum I pergi hospital tu, time tu pun I terfikir macam I sakit sangat. Sakit terlampau sakit. I tak boleh tidur. I tak boleh nak buat apa-apa. You faham tak? Dah lah nak kerja kan. Maknanya you balik daripada Korea tu memang lagi sakit lah sebenarnya. Lagi sakit daripada before this. Faham. Balik Korea ni I pegang pisau pula. I main dengan pisau pula. Ya, tapi Alhamdulillah sebab walaupun I main dengan pisau, I macam scary doh. Cakit. I ambil pisau dekat dapur tu. Pisau tu dah lah panjang I letak. I macam bodoh lah. Gentle tu.
You bisik-bisik tu apa yang you dengar tu? I bisik-bisik tu macam, dia macam, you tahu tak, dia bukan bisik, dia bercakap dengan kita. Tak, dia macam, aku, diri you sendiri yang cakap dalam diri tu. Ya, dia macam bisik-bisikan. Macam, tak, bukan diri sendiri yang cakap. Dia macam, kejap ada orang bercakap dengan I. Kau ni bodoh, macam tu. Macam tu lah. Tapi dia cakap laju. You faham tak? Takut tu. Dia bukan hantu, babe. No. Tahu. Tapi itu adalah imajinasi kita bila kita ada mental health. Sebab benda ni semua I dah pergi kat psikiatris, dia dah bagi tahu kat I semua kan. So bila I dengar benda tu, I jadi macam lagi mental. You faham tak? Sampai buka banyak kali pintu I. Pintu rumah tu I buka banyak kali. I tengok ada orang ke, babi I jerit. Sialah, dah lah aku duduk seorang. Tutup balik. I buka surah nak tidur. Babe, sama juga babe. Sama juga. Lagi teruk. Macam-macam bunyi lah. Macam-macam bunyi dekat telinga I. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Sebenarnya tak ada apa pun. Sebab imagination you. Ya, imajinasi I. Betul. Sebenarnya tak ada apa pun. Itu yang I nak bagi tahu lah sekarang. Mental health kita ni, dia jangan sampai dia control kita. Kita yang kena control dia. You tahu tak? Time tu lah yang I baru pergi ni psikiatris, yang I tak tahan sangat tu kan. Sampai I tak tidur. Walaupun I buka surah kat tepi telinga I kan. Mungkin I tak kuat iman kan. So dia macam tak efek pun dekat I masa tu. I teruk lah. Lepas tu memang I dah pergi hospital apa semua. Then doktor, itulah yang childhood yang I cerita before this. And ada lagi story yang I cerita baru-baru ni yang terjadi dekat I lah lepas tu after yang I dah jadi macam tu, I ambil ubat babe. Doktor dah scan otak, ambil darah. Then I kena diagnose 6 mental health. Lepas tu I ambil ubat. Apa? Doktor diagnose apa mental health 6 tu? 6 tu adalah anxiety, depression. Sebab anxiety ni dia datang daripada depression dulu. I rupanya kena depressed dulu. Depression. So I kena anxiety, depression. I ada insomnia. I ada amnesia. Lepas tu I ada, yang ni I tak boleh bagi tahu lah. Satu ni memang I control sampai sekarang. Tapi I should share kot. I should share sebab yelah, kita nak share awareness. Okay, I ada anger issue babe. I ada anger yang bila I marah, I tak ingat langsung dunia. I tak ingat apa yang I buat. I pernah pukul kereta sampaikan dia tinggal tayar je. Kereta tu hancur sampai tinggal tayar je. Kereta siapa tu? I tak tahu sebab dia parking kat kereta I. Parking kat spot? Dekat spot I. Okay. Parking kereta I. Lepas tu? I pecahkan kereta tu sampai tayar. So I macam, I tak tahu lepas mesti teruk lah. Memang tengah teruk lah. Ya, lepas I buat macam, lepas I mengamuk ke, lepas I marah ke, nanti kan sebelah ni kan dia akan jadi, apa orang kata, darah beku yang merah tu sampailah kat sini. So lepas I marah, I takkan keluar rumah. Tapi benda tu berlaku time 2019 lah. Sebelum so, sekarang I migrate. ni rasa you dah boleh kontrol. Yes, I kontrol semua benda. So I memang takkan marah. I tak nak marah. Sampai Alhamdulillah babe, sekarang dah tahun 2025, I boleh kontrol semua benda tu. So I tak marah, tak apa sekarang. Okay, boleh tak you share macam mana you boleh kontrol you punya mental health? Okay, cara I kontrol mental health I ni, I sekarang ni dekatkan diri I dengan Tuhan. Faham? I baru belajar. Okay, to be honest, I tak tahu sangat pasal agama lah untuk masa I kecil sebab tak ada orang guide I sangat. Ya, faham. So I kena belajar sendiri. So I belajar benda ni fully daripada last year. So last year I baru tahu macam bila bulan dekat dengan bumi jadi apa, apa semua kan. Satu je benda I bagi tahu. Daripada kita mengadu dekat kawan-kawan kan, nombor satu kita mengadu kat dia lah better. Sebab dia dah lama tunggu kita punya mengadu. Dah lama dah dia tunggu. You tahu tak, bila once I sujud je dekat atas jadah, I rasa tenang sangat-sangat hidup I berdoa. Sebab I berdoa dekat dia, I rasa lagi tenang hidup I daripada I mengadu dekat orang-orang sekeliling I yang tak dapat apa-apa impact dekat diri I. So I mengadu dekat dia, dah lah I dapat sihat, I dapat apa yang I nak. So I rasa macam tenang sangat-sangat lah masa tu. I memang baru belajar daripada last year. I baru belajar solat semua apa semua. So this year Alhamdulillah I dah buat. So I dah start buat lah. Bila I dah start buat tu, Alhamdulillah sekarang I rasa macam
Hidup I tenang sangat. Even baru-baru ni I ada rasa macam depressed juga. Ada lagi attack. Tapi dah boleh control lah semua benda tu. Yes, I dah boleh control semua benda. You bayangkan I pernah rasa, weh, semua orang tak suka aku doh. Semua orang tak suka aku doh. Sampai I pernah tanya kawan I, kau betul ke kau tak suka aku? Salah satunya aku lah kan kau tanya. Ingat tak dulu I tak pernah control. I tak pandai control. You yang control I. Tahu? You yang tolong I. Babe, you tahu tak, you cerita balik cara kita berkawan dulu-dulu. Macam mana 10 tahun punya friendship. You cerita balik. I macam I baru macam kenapa I macam ni kan? Aduh. Betul doh. You salah satu I nak share dekat korang semua kan. Okay, bila kita ada rasa macam tu, itu semua mainan daripada kepala otak kita je sebenarnya. Tapi lebih bagus I rasa terus direct dengan orang tu kan. Daripada kita simpan macam daripada simpan. Daripada simpan, betul orang nak tak suka aku, aku cut, aku jauh lah. Lebih baik kita cakap depan-depan. Cakap depan-depan terus tanya. Macam I terus tanya you I terus tanya daripada depan kau bagi. Betul tak suka I? You ada masalah kan? Ya dong. Aku cakap budak ni tiba-tiba aku shoot lagi kan. Aduh Tapi tak ada apa kan. Nasib baik lah, alhamdulillah. Settle tentu juga. Tidak gaduh sampai sekarang. Aduh. Alhamdulillah. You pun tahu kan I pernah kena macam tu. Betul. Tapi I kena lagi sekali benda tu. Dengan aku juga. Dengan you juga. Tapi you steady tu. I duduk diam lah. Macam ni lah bagi you. I dah boleh control semua benda lah. Alhamdulillah. Okay, budak-budak yang tanya I, followers I yang tanya I, followers I, macam mana I boleh happy? I kena scam pun I okay je. I kena scam. I pernah kena scam kan. Ya doh. Scam call tu. Ya doh. Berapa banyak you kena scam? 10,000 tu. 10,000 babe. Dalam masa berapa hari je you kau rasa macam aku okay. Masa tu sebelum pergi Japan kan. Sebelum I pergi Japan. Lepas tu I pergi Japan. Korang bayangkan dia kena scam ni 10,000. Lepas tu dalam berapa hari tu dia pergi Japan. Kau rasa? Kau rasa? So siapa-siapa nak check check dia. Dia apa? Check insurans apa kan? Beli insurans nak check dia. Alhamdulillah. Dia macam mana tau? Dia kalau kita ada masalah kan, time tu kan. Okay, kita jangan fikir lama-lama. Sebab kalau kita fikir lama-lama kan, kita sampai situ je lah weh. Maknanya you kena move forward lah. Move forward. You jangan time tu je you fikir. You kena move forward. Nak tak nak memang kena. Okay, kita bukan anak orang kaya. Kita anak orang biasa. Kita cari duit sendiri. So memang kita kena move forward. Okay, lepas je I kena scam tu, okay, I nangis lah. Nangis time tu juga. So nak nangis lah. Nak lepas lah kan. Okay, kalau korang rasa korang tengah depressed attack atau anxiety attack, korang nak nangis, korang nangis lah. Ya doh. Ada tak ada siapa yang tahan korang. Tak boleh. Betul. Ada a few contoh lah kawan-kawan ke apa kan. Bila kita nak jangan sedih, jangan nangis. Benda tu tak elok kan sebenarnya. Tak elok. Tapi kau rasa kau nak nangis, kau nangis lah. Macam saya selalu cakap, kau nak nangis lah. Tapi satu tahap tu kau rasa kau kena come back. Kau kena stop kan. Tapi kalau rasa apa, kau nangis je lah kan. Pickleball adalah game yang 60% daripada mental health kita tu boleh release lah. Ya kan, betul kan. That's why kalau tak pickleball tu juga I tak macam ni kot. One off lah. One off lah. Sebab not 100%. 100% tu of course Allah. Yelah. Dia so busy diri dengan main pickleball kat boleh release tension lah. Yes, betul. Penat kan. Lepas tu nak chill boleh main pickleball lah. Mak kemaruk betul doh dengan pickleball tu. Guys, siapa-siapa nak on game pickleball boleh roger kita lah. Padu Mat. Padu kita orang pukul loh. Batang. Kita main point lah. Kita orang busy dengan point, bukan busy dengan gosip. Gitu. Release tau. Kena try dulu baru tahu. Okay. So kita pun dah nak ke penghujung. Dah nak end dah. Podcast kita. So macam-macam dah kita tahu pasal you. And thank you lah sebab berani ke depan untuk share dengan semua orang kan pasal mental health ni kan. Sedikit sebanyak boleh membantu kawan-kawan kita kat luar sana kan, untuk siapa yang tengah struggle dengan mental health kan, sedikit sebanyak boleh lah kan, tolong kan. So itu jugalah point kita sebenarnya. Kita
buat podcast. Borak apa podcast ni korang. Memang nak concentrate untuk share lah pasal mental health. Okay. Bukan podcast part 1 part 2 je. Next podcast kita akan ada best plan lah untuk korang. Yes, betul. Bukan setakat mental health untuk past history je. Ada lagi orang yang tengah alami. Sebab mental health ni bukan hanya pada history life. Ada juga yang tiba-tiba kau dah ada mental health. Tiba-tiba kena. Sebab apa? So korang kena tahulah. So bakal ada untuk next. InsyaAllah korang doa-doakan lah. Okay. So sebelum kita tamatkan perbualan kita hari ni, ada a few lah soalan nak tanya dekat you lah. Mungkin orang-orang kat sana pun nak tahu jugalah. So I start boleh? Okay, boleh. Ready Ready. Okay. Macam you teringin tak nak hidup normal tanpa mental health macam orang-orang lain? No. Normal ke? Normal, tak ada mental health. Tak ada mental health macam tu. Betul. Of course lah teringin kan. Of course lah teringin. Siapa tak teringin untuk jadi normal balik macam orang-orang lain. Happy sepanjang masa, tak ada fikir masalah apa semua. Macam I pernah bagi tahu you, masa I makan ubat 6 bulan. I pernah makan ubat kan 6 bulan. Lepas you dah diagnose tu kan, you bergantung dengan ubat kan. I bergantung dengan ubat selama 6 bulan tu. I rasa macam orang normal. You tahu tak, hati I kosong. I punya perasaan tak ada langsung. Kepala otak I tak ada fikir apa. Kerja I tidur je. Ada certain orang makan ubat depressed tu, dia orang makan, tapi I tak. I tidur. I tak boleh. I nak feeling, I nak perasaan I berjalan. You faham tak? So that's why I berhenti juga pasal ubat tu. Sebab I tak nak bergantung lah. Ubat tu okay, cuma okay untuk orang yang betul-betul dah kronik lah. Okay. Of course lah nak. Siapa tak nak kan. Okay. So memang itulah jawapan dia. You nak lah. Okay, faham. I nak. Tapi nak buat macam mana kan? Dah Kalau tak jalan. Kalau tak jadi yang pas tu, tak adalah yang sekarang. Yelah, betul juga. Betul tak? Okay, alright. Kita ke next soalan lah. Apa kenangan paling manis dalam hidup you yang you takkan dapat lupa, babe? Ada tak? Ada. Satu Kenangan manis share. lah Kenangan manis I tak dapat lupa sebab I pernah kenal dengan arwah bapa I. So I pernah lah, I sempat lah kenal dia. Walaupun tak lama, sampai Sekejap. umur I 7 tahun. Tapi you ingat lah momen-momen dengan dia tu? I ingat sangat. Bila dulu kita masa sekolah kan, kita ada macam kalau kita pandai ke apa kan. Sebab I dulu budak-budak dikategorikan budak-budak smart lah kat sekolah dulu. Sebab I Chinese school kan. So kita akan ada macam rombongan pergi ke sana, pergi ke sini, apa semua, and terpilih. So I selalu terpilih. So arwah bapa I macam happy. Proud lah macam tu. Very very proud. Tu benda yang you paling ingat. Ingatlah momen-momen dengan dia. And dia sentiasa bawa kita orang berjalan. Faham. Cukup lah. Ni sedih. Al-Fatihah untuk ayah you. Thank you. Okay, boleh next soalan Boleh. Okay, kenangan pahit pula yang you tak pernah dapat lupa? Kenangan pahit I tak dapat lupa adalah I hilang orang yang I paling sayang. I tak pernah sayang orang macam ni. Yang you cerita tadi ke? Yang umur you 23 tahun tu? Yes. Itulah kenangan paling pahit you? Paling pahit. Sebab I tak pernah sayang orang sampai I rasa I nak bunuh diri I. Faham tak? Itu silap I. Sebab I tak sayang Tuhan dulu. Sebelum kita sayang orang, kita kena sayang Tuhan dulu. Kita jangan terlampau sayangkan manusia. Kita kena sayang pencipta kita. Betul lah. Itulah kenangan paling pahit bagi I lah. Hilang tiba-tiba Like suddenly macam bos malam aku happy ni. Hari ni dah tak ada. Faham tak? Dia macam shock lah. Paling pahit lah. Okay, faham. Okay, I pergi next Kalau diberi peluang dalam hidup you untuk you perbetulkan apa-apa dalam hidup you yang terjadi sebenarnya, apa yang you nak betulkan, babe? No, I takkan betulkan apa-apa. Sebab I tahu I tak boleh. Sebab kalau I dapat betulkan yang dulu, I takkan jadi yang sekarang. So I tak perlu pun betulkan apa-apa yang past I. Faham tak? Sebab kalau tak ada yang past, I tak ada yang sekarang. So I move forward. I just hidup yang ke depan, bukan yang kat belakang. So kita jangan pernah ingat benda-benda jangan yang belakang. Pandang belakang. Jangan pandang belakang. Macam cerita hantu tu, jangan pandang belakang. Kau pandang je kat depan. Alright. Ada John On ke apa, kau pandang yang depan. Okay,
Okay, I pergi next soalan Okay. Journaling atau meluah dekat kawan-kawan, babe? I selalu buat meluah dekat kawan-kawan. Meluah lah. No. You tak maksudnya memang you rasa that time bila-bila you rasa macam better aku luah daripada aku simpan. Better aku luah daripada aku simpan. Bila I simpan, I perasan I macam orang gila dekat rumah. Yalah, sebab pendam seseorang kan. Pendam seseorang. So kita jangan pernah pendam. Sebab bila kita pendam, kita jadi dendam. Kalau dengan manusia. Tapi kalau bila kita tak pendam benda tu, kita luah dekat orang, so benda tu tak akan jadi dendam, faham tak? Benda tu kita luah, at least kita luah dekat orang yang kita percaya, faham tak? Kena select babe. Kena select Kau jangan tak select. Kalau kau tak select, kau kena betray. Ya, betul lah. Setuju lah tu. Sebab bukan orang yang selalu ada dengan kita sebab tu. kalau kita meluar dekat orang, kita tak tahu apa yang orang akan sampaikan dekat orang lain. Benda tu betul ke? Benda tu salah penyampaian ke? Betul. Faham tak? Dia boleh jadi macam tu. So at least korang meluar lah dekat family ke, orang yang korang trust. Orang yang paling korang rasa macam selamat. Aku selamat. Yes. Itu yang penting. Alright, okay, lepas kita rasa serius tadi kan. So I adalah apa pula ni? Adalah macam game lah. Apa yang I cakap ni you kena sambung ayat-ayat ni, boleh tak? Boleh. Boleh? Boleh. Okay, start sekarang Okay, boleh. Okay, satu you sambung tau. Okay. Kalau aku stres, aku kalau aku saya aku tidur. Tidur berapa jam you boleh tidur? Kalau tidur tu boleh lah at least 13 jam. Sebab stres 13 jam kan. Okay. Gaduh pump terus tidur. Tidur lah. Terus macam tu elok lah. Bangun tu fikir balik. At least kejap dalam 13 jam tu kan. You release lah. Okay, faham. Boleh diterima. Okay, next Kalau aku jadi emotion, aku jadi emosi apa? Tak tertentu. Maknanya you rasa macam apa-apa je boleh jadi lah. Takut lah kalau jadi hak lah. Kalau jadi harimau. Jadi harimau lah. Sure, you know. Okay, tu daripada jadi babi. Okay, last lah sebelum kita tutup kan. Okay, kalau aku boleh hilang kejap dari dunia ni, aku pergi mana? Planet Pluto. Kau nak buat apa kat planet Pluto? Healing lah bro kat atas tu. Healing kat bawah ni. Next level dah. Healing kat atas planet Pluto kan. Kan best kalau tu betul kan? Betul kan? Betul doh. Best tak? Cuba you imagine jap. I boleh imagine planet Pluto. Baik dah no. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Kalau babi boleh terbang, kita dah terbang kan. Okay, alright guys, kita pun itu saja di penghujungnya. Okay, sebelum tu you boleh tak share apa-apa you nak share dekat kawan-kawan kita yang kat luar sana yang ada pasal ada pasal mental health. Apa-apa yang boleh share. Okay, korang. Inu nak share dekat semua yang dekat luar sana, siapa-siapa yang tengah alami macam Inu alami, ataupun korang ada bad history, ataupun korang tengah alami bukan bad lah, bad experience lah sekarang ke ataupun yang lepas ke, korang kena ingat korang tak seorang. Okay. Kalau korang tak dapat mengadu, tak ada kawan nak mengadu, korang boleh jumpa kita orang. Korang boleh tampil ke depan, dekat depan ni dengan kita orang sekali. Sebab Ino pun ada. Ino pun sama macam korang. Korang tanyakan Ino how to survive. You are not alone. Yes. Okay. Ino akan sediakan satu email dekat bawah. Korang boleh share masalah korang dekat email Ino dekat bawah ni. Tunjuk sikit bawah ni. So kalau korang berani untuk ke depan, korang boleh terus email dekat kita. So nanti kita orang akan invite korang untuk datang ke podcast. Ataupun korang boleh cerita je dekat email tu. Ataupun korang nak datang join sekali, jadi as a guest kita. Tapi kita boleh censored lah muka kalau korang nak. Kalau korang willing to share, it's okay. Yes, willing to share with your face, it's okay. Tak payah censor. Okay, then kita okay. Depends on you lah. Okay. So korang boleh je just email kita dekat bawah ni. Okay. Kita orang bukan doktor, tapi kita adalah umat manusia. Umat manusia. Benda siap. Kita orang adalah manusia biasa macam korang juga. Yes, betul. At least korang ada kawan yang untuk boleh korang share. So at least korang boleh share awareness dekat orang-orang kat luar sana juga. Betul. Kita sama-sama. So kita sama-sama recover. Sama-sama naik, babe.
Okay, alright guys, jangan lupa subscribe tak YouTube channel ni. Kita dah comeback. Yes, kita ada juga Instagram and TikTok. Okay, so Borak Apa Podcast. So korang jangan lupa, okay? Okay, jangan lupa juga follow juga Instagram Birahman dan Inoprops. Okay. Alright, kita jumpa ke next episode guys. Okay. Dalam Borak Apa. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Bye.